Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Jelex Lee, calon harapan DUN N03 Pemanis. Jom kita ramai-ramai turun undi pada 11 hari bulan Julai nanti. Jangan tak undi ya, undi harapan untuk Johor yang lebih makmur. Undi saya, Jelex Lee, calon harapan untuk DUN N03 Pemanis. Calon nombor 3. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama J Studio, kali ini kita bersama dengan saudara Jelex Lee yang telah dipilih mewakili Pakatan Harapan untuk kerusi N03 DUN Pemanis. DUN Pemanis antara satu daripada dua DUN di bawah Parlimen Sekijang. Dan apa khabar Jelex Lee? Khabar baik. Bagaimana dengan persediaan kempen hari ini? Saya rasa memang persediaan setakat sekarang cukup baiklah. Bagaimana penerimaan dengan pengundi dari Pemanis? Pengundi dari DUN Pemanis memang mesra dan saya rasa mereka pun sudah mula rasa mereka perlu keluar mengundi hari ini. Apa lagi yang pengundi Pemanis perlu tahu mengenai Jelex? Seperti kerjaya, pendidikan, pengalaman kerja. Boleh kongsikan dengan kami? Bila saya turun padang di Pemanis, banyak yang dipersoalkan adalah dari segi umur saya. Dan saya rasa dari segi itu, saya perlu kongsi sikit dari segi pengalaman politik saya. Memandang saya sekarang umur 35, dan saya nak beritahulah kepada semua dari segi pengalaman politik saya. Actually, walaupun umur 35, saya sudah di politik selama 6 tahun sejak 2020 selepas Sheraton Move. Itu adalah satu permulaan yang pun cukup unik lah. Dan selepas itu saya pun bekerja bawah DUN Bukit Batu dan juga Parlimen Tebrau. Dan so dari segi itu walaupun 6 tahun, memang dari segi pengalaman politik dan keberbagian kerja-kerja politik, saya pun pernah sentuh lah dari segi perkhidmatan, dari segi dasar-dasar dari negeri sampai ke pusat. Dari segi pendidikan? Itu agak interesting sikit. Saya adalah seorang graduate dari UK, University of London pada tahun 2013. Dengan degree Actuarial Science. Dan sekarang juga since saya masuk ke politik, saya pun bermulalah dari meneruskan pelajaran saya dari master di University Malaya dalam Masters in Public Policy. Sejak 2020. Nampak daripada karier, kerjaya dan politik dan meneruskan pelajaran dalam bidang dasar dan polisi. Jadi saya rasa calon yang tepat untuk Pemanis ya. Terima kasih. Selain itu, bekerja, belajar, ada keluarga, ada hobi tak? Hobi, banyak orang yang pernah jumpa saya dari segi hobi. Actually, saya memang seorang yang suka bekerja, memang sikit workaholic lah. Dari segi itu, saya suka untuk membantu rakyat dan suka berkhidmat. I think that's one of my hobby. Tapi kalau kita cakap casual hobby saya mungkin lebih kepada suka exercise kot untuk setakat sekarang. Lifestyle exercise. Membaca sikit-sikit sebab belajar. Belajar. Okey, sepanjang berada di Pemanis, apakah isu setempat yang sering dikongsi oleh pengundi kepada Jelex? Saya rasa dari segi DUN Pemanis, kerana dia di bawah daerah Segamat, masalah ini bukan unik kepada DUN Pemanis saja, tapi kepada keseluruhan daerah Segamat, di mana kita boleh nampak dari segi bandar-bandar di situ, tempat-tempat di situ, ada observation di mana orang muda tidak nak kekal di tempat-tempat mereka macam DUN Pemanis. So mereka kerana kekurangan peluang pekerja,
Oleh itu mereka terpaksa keluar kerja mungkin di Kuala Lumpur atau di Singapura. Dan dia ini menjadikan Dun Pemanis ada satu masalah di mana banyak warga emas yang di dalam tapi tidak ada apa-apa ekosistem yang boleh menampung anak-anak muda atau youth talents lah. Itu apa yang saya boleh nampak. Jadi sebagai orang muda, bagaimana Jalex melihat potensi anak muda di Pemanis itu sendiri? Sekiranya mereka kekal berada di Pemanis, tidak berhijrah keluar. Ini satu soalan yang sangat interesting. Saya rasa sebagai seorang muda, bila saya diamanahkan untuk di Dun Pemanis, saya actually boleh nampak banyak potensi segamat actually. Walaupun dia memang kekurangan dari segi peluang pekerja, tapi saya rasa dia punya lifestyle di segamat agak balance lah. It's a good balance of lifestyle. Dan saya rasa tempat situ memang boleh mempunyai banyak potensi untuk membangunkan benda-benda yang lebih baru. And saya harap sebagai seorang wakil atau orang muda, saya pun harap saya boleh bawa satu semangat orang muda atau idea-idea yang lebih baru atau industri yang lebih baru dan moden untuk ke Segamat untuk menarik balik lah kita bakat-bakat yang muda. Ya, menariknya mengenai daerah Segamat itu sendiri. Daerah Segamat mempunyai 3 kawasan parlimen, iaitu Sekijang, Segamat dan juga Labis. Di mana ketiga-tiga kawasan parlimen ini dimiliki oleh Pakatan Harapan, namun pelik ataupun menariknya iaitu ke-6 Dun bukan di bawah Pakatan Harapan. Jadi, apa perasaan Jalex untuk pengundi di Pemanis? Mengapakah kali ini Pemanis perlu memilih Pakatan Harapan? Saya rasa ini yang sangat penting seperti tadi yang kita sentuhkan dari segi kekurangan peluang pekerjaan dan juga pembangunan ekonomi yang mungkin cukup lambat. Dan saya rasa apa penting untuk daerah Segamat untuk bangun semula adalah memastikan bahawa kerajaan negeri kena sealiran dengan kerajaan persekutuan. Kerana kerajaan persekutuan yang ada kemampuan untuk memajukan pembangunan ekonomi di Segamat. Kerana banyak-banyak yang perlu dibangunkan di Segamat, saya rasa peruntukannya sangat besar. Dan saya rasa dari segi negeri, dia memang tidak cukup. Dia perlu kuasa negeri dengan pusat untuk bekerjasama. Dan saya rasa ini adalah satu combination yang sangat penting dari segi Pakatan Harapan kerana kita pun menerajui PMX dari Pakatan Harapan dan lebih baiklah kita ada satu kerajaan negeri yang ditadbir oleh Pakatan Harapan. Saya pernah ke Parlimen Sekijang beberapa kali dan kita lihat pengurutan awam, contohnya untuk kita ada stesen kereta api ETS, ya. Adakah ia cukup untuk membawa lebih pengunjung ke Segamat khususnya? Apakah menyebabkan orang nak berkunjung ke Segamat ataupun Sekijang ataupun Pemanis khususnya? Okey. Tadi seperti apa orang kata dari segi ETS, actually saya pun dapat satu feedback yang cukup baik dari segi pembangunan ETS yang baru-baru ini siap tahun lepas November. Banyak penduduk situ actually boleh rasa bahawa ada mulanya orang kembali ke Segamat untuk duduk di situ kerana kemudahan untuk bekerja di kawasan luar. Dan dari segi sekarang, kerana Segamat memang dari segi popular dari segi pertanian. Dan antaranya produk dia yang paling famous bila kita pergi ke Segamat, kita mesti ingat satu, iaitu durian. Durian. Okey. Sekarang musim. Sekarang musim dan saya rasa dari segi agrotourism pun adalah satu industri yang kita boleh lihatkan dari Segamat untuk ke depan dari segi pembangunan ekonomi. Ya. Mungkin kita boleh fikirkan bagaimana untuk menghasilkan produk hiliran daripada durian seperti tempoyak, lempuk, kuih, ya. Okey, mungkin kita boleh fikirkan nanti. Pesanan dari J Studio, pembangunan tidak hanya boleh tertumpu di bandar besar. Johor ke depan, undi harapan. Jadi apakah pesanan Jalex untuk pengundi Pemanis untuk memastikan Pemanis milik Pakatan Harapan?
Seperti saya katakan, adalah lebih baik kalau kerajaan persekutuan boleh sealih dengan kerajaan negeri. Oleh itu, saya menyeru orang-orang yang bekerja di luar segamat, jangan lupa untuk balik ke kampung atau rumah kamu pada 11 hari bulan Julai untuk undi Pakatan Harapan demi masa depan Johor. Pilihan hari ini adalah penentu untuk masa hadapan. Okay, terima kasih Jalek. Sekali mengucapkan selamat berjaya dan semoga usaha dan niat untuk membantu pemanis khususnya bakal mencapai matlamat dan bersama kita memastikan Pakatan Harapan dapat tempat di hati penduduk. Terima kasih. All the best. Terima kasih.